baru masuk satu harga jackpot ni ya. Tahun 2008 Honda Accord 2.4 Auto. Ini hari tak sampai 10,000 Kereta ada skirting, bawa memang okey lagi, aircon pun ada, kereta suspension sikit bunyi lah, cuma cat kurang cantik lah. Ini hari nak jual harga termurah dekat market Malaysia 9,800 saja. Kalau ada bos minat ini modern, nak murah-murah ambil balik, nak convert, nak tukar color, okey ini sesuai sesuai. Sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat trade in. Ini tahun 2008 Honda Accord 2.0 Auto. Tahun 2008 2.4 Auto, bukan 2.0, 2.4 Auto full spec lah. Kereta ni cat kurang cantik lampu amino belakang, depan normal saja, fully skirting tayar bunga banyak tebal lah, boleh kata ada 70%, cat saja kurang cantik cat saja lain semua okey lagi, cat saja. Aircon ada, engine, gearbox, suspension tak ada masalah. Cuma kena buat satu layer cat lah. Kalau ada bos nak ambil balik tukar lain color ke atau nak modify sikit, okey ini boleh kata sesuai lah. Harga nak jual termurah di Malaysia 9,800, 9,800, 9,800. 3 kali cerita memang harga termurah di Malaysia Dalam interior boleh terima lah kata tak ada pecah-pecah tu, tak ada power seat masih bergerak tak ada masalah, boleh berfungsi. Dashboard okey, styling pun masih nampak okey lah, tak ada pecah-pecah, tak ada sikit-sikit lah. Lain okey lagi. Radio berfungsi tapi pintu pun okey. Ini tak ada pecah ni selalu pecah, tapi ini tak ada lah, okey. Belakang seat kita tengok, belakang masih kira okey lah, seat tak ada pecah-pecah, teruk ni tak ada bawah okey lagi, engine, gearbox, suspension tu okey lagi, tak ada masalah. Cuma cat lah, cat memang kurang cantik lah. Bumbung pun cantik, nampak bumbung cantik. Harga 9,800, 9,800. Tayar bunga 70% tebal, boleh pakai lama lagi. Brand Toyo lagi cuma cat lah ini kereta, lain tak ada masalah. Kalau ada bos minat, misteri nak buang harga saja 9,800. Banyak sangat kereta, tak boleh simpan lagi, banyak sangat. Jadi ini nak buang 9,800. Siapa cepat siapa dapat, siapa untung. Okey, thank you for support.